kita akan melancarkan satu solidariti pergerakan 2.0 untuk semua pengusaha-pengusaha lori dan pemandu-pemandu lori. Solidariti akan lagi menggemparkan kerajaan Madani. You jadi Menteri Pengangkutan, adakah you waras atau kena hantar you ke Tanjung Rambutan? Saya tanya, saya terang-terang tanya, adakah you waras atau kena hantar you ke Tanjung Rambutan untuk pemeriksaan psikiatrik? Kita serah memorandum kepada anda untuk kaji selidik, dan you sebagai menteri kena bagi kenyataan ataupun tulis surat secara sah bagi maklum balas kepada kami, baru kita pun akan cakap ini menteri baik, dia memang ambil peduli mengenai isu yang ditimbulkan. Tetapi sungguh sedih dan pilulah tengok setiap hari pemandu lori lori mereka disita. Okey, apakah undang-undang you pakai? Dulu sebelumnya lori tak disita, keluarkan saman. Tapi sekarang lori, tuan punya lori dia beli, dia bayar ansuran bulanan sebanyak 5,000 7,000. Lori baru dia beli. Lepas tu sekiranya dia salah, memang salah, hukuman yang patut diberi. Tetapi you pula sebagai menteri, belum ada pengubalan baru di parlimen, terus sita sama dia punya lori. Macam mana dia dan keluarga akan tanggung kerugian? Macam mana dia nak makan? Macam mana dia nak tanggung keluarga dia? Dia dimasuk bankrupt. Siapa akan bayar installment lori itu? Itu Anwar pun saya tak tahu apa mau cakap. Dia sebagai Perdana Menteri, bila 4,000 orang turun di sana, masa you orang buat reformasi, satu Kuala Lumpur orang kasih rosak, kereta polis pun orang kasih guling. Tepuk dada tanya selera lah, you tak bikin ke? Pakai baju kuning kononnya bersih sangat. Apa yang bersih you sendiri pun tak bersih. Kita akan memartabatkan solidariti pergerakan besar-besaran raksasa 2.0. Saya bagi tahu hari ini, yang sekarang kita sedang merancang bila kita nak buat, di mana kita nak buat, atau di seluruh Malaysia kita nak buat. Tapi sampai hari ini you Anthony Loke tak jawab. You punya JPJ pun pengangkutan, sampai hari ini mereka pun tak tahu. Dia kata, saya pun tak tahu macam mana ini. Mereka sendiri kata kepada saya, pegawai-pegawai pengurusan atas, dia orang kata kita pernah buat. Saya bukan marah kepada penjawat awam, mereka menjalankan kerja. Sebab you menteri, you yang menyaran mengarahkan. You tengok banyak lori yang kalau pintar, banyak lori yang sita. You suruh tuan punya tu bayar satu lori, bayar 15,000, 10,000, 20,000, ambil balik lori, siap sedia antar Puspakom, surat cantik, jalan di atas raya, jalan raya. Itu yang dikatakan pintar. Ini lori berkarat di sana sampai 2 tahun, 5 tahun dia ada di sana, tunggu sampai lelong. Apa you dapat lelong tu? You panggil owner, dendakan dia di mahkamah, berapa dia kena bayar, kasih balik dia punya. Inilah baru dikatakan madani kononnya. Apa artinya madani? Kalau tak tahu apa madani, pergi saja, pergi baca dictionary. Saya rasa kali ini kita dah tunggu 34 hari. Kalau you menteri dah bagi jawapan kepada kita, okey, kita akan mengkaji selidik apa yang SPKN telah serah memorandum mewakili pemandu-pemandu lori. Dan saya, bagi pihak saya, pengurusan tertinggi JPJ telah menerima memorandum. Kita sedang mengkaji selidik dan kita akan buat penggubalan. Kalau begitu, kita pun reda. Banyak pemandu lori pun reda. Tengok, siang malam mereka jalan raya, mereka bawa lori untuk ekonomi, memartabatkan ekonomi negara kita. So kalau you pandang remeh isu-isu pemandu lori, setiap kali saman diberikan kepada ni. Ada pula isu di mana ni saya percaya rakyat umum semua tahu. Salah tetap salah. Saya bukan mengatakan bawa timbang yang berlebihan itu baik. Saya tak kata itu salah-salah lah, you saman sama dia. Tapi janganlah pergi sampai sita. Sekarang peringkat itu semua. Tapi kilang-kilang, syarikat-syarikat pembekal sampai sekarang you belum bagi dia apa-apa resolusi atau apa-apa memorandum supaya mereka ikut. Kalau you dah bagi itu, semua pun akan ikut. Betul tak? Tapi sampai sekarang kilang-kilang secara tulisan saya percaya mereka belum dapat. Kalau you mengarahkan, you sebagai menteri, syarikat-syarikat pembekal, kilang-kilang, kalau you mengarahkan, okey, kilang tidak boleh membawa muatan lebih. Lori mari you kena mengarahkan mereka bawa muatan yang bercukupan, tidak boleh lebih. Maka driver-driver lori, syarikat-syarikat
pengusaha lori, dia akan ikut. Kilang pun akan takut sebab dia akan disaman. Sepatutnya you kena bagi saman kepada dia orang. Ini pula mangsa, setiap kali mangsa adalah pengusaha lori dan pemandu lori. Jangan main wayang. Bila sampai ni dekat pilihan raya, nanti sandiwara kamu semua akan mula. Tetapi kita mahu apa kita mahu, kita bukan mahu peruntukan daripada anda. Apa yang kita mahu, isu-isu yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha lori. Di pelabuhan-pelabuhan isu banyak. Lori-lori sampah, saya percaya sungguh ada banyak lagi lori sampah dibawa oleh warga-warga asing khususnya dari Pakistan. Saya kata dulu panggil Anthony Locke berdebat dah. Dia bukan hebat sangat. Itu pula kita namakan dia mangko. Kalau dia bukan mangko, anak jantan dia harus datang berdebat. Saya kata saya rela. You menteri, saya orang biasa. Tempat you katalah saya datang. Apa yang saya tanya you jawab. Apa yang you tanya saya boleh jawab. Kita bukan nak tunjukkan heroism kita. Kita nak bagi tahu dia, bila kita dah panggil debat, dia kena bagi tahu, okey, you tak mau, you panggil you punya orang, siapa boleh berdebat dengan kita. Banyak isu orang nak berdebat. Ini isu lori yang satu buku saya ada tahu. Macam mana isu. Kita bukan kata pemandu lori tidak bersalah. Kita bukan kata pengusaha lori tidak bersalah. Ada yang bersalah, you saman dia orang, ambil tindakan, kita setuju. Tapi janganlah berketerlaluan. Sampai rampas lori mereka, sampai sita lesen mereka di blacklist. Macam mana dia nak makan? Bila lesen mereka, kalau lori dia bawa, you sita dia punya, you sekat dia punya blacklist, you punya kelas lori itu, lesen lori. Kenapa kelas D dan B2 you blacklist? Macam mana dia nak hidup? Jawablah menteri, itulah yang kita katakan. Tapi you spin pula. Kononnya kita membawa lori, pemandu lori, bukan gila lah. Pemandu lori, dia bawa muatan yang tinggi, lebih, lepas tu dia bawa, dia langgar orang, accident mana-mana pun berlaku lah. Kereta dengan kereta pun berlaku. Motor dengan motor pun berlaku. Dalam sejarah kita, accident yang paling banyak ialah kereta. Kita bukan menafikan ada lori accident. Ada pemandu lori pun yang terbakar, mati pun ada, kita tahu. Tapi you tengoklah sebagai pintar, you kena kaji selidik. Okey, saya harap kali ini oleh kerana mereka tak mau bagi kita jawapan, kita akan melancarkan. Tengok bulan 2 Parlimen akan bersidang. Tapi kali ini kita akan bergerak satu gerakan yang besar-besaran, seluruh Malaysia akan bagi tahu tamparan yang hebat 2.0.